Kak Yo, ni gula maseman daging Kak Yo. Allah merah molek Kak Yo. Gi pak beli kakak dulu Kak Yo. Mari siapa kedai Tanjung Mas kena masuk beli kakak gula ni, kru sup cai Kak Yo deh. Dalam Mekik Yo ni pun lauk banyak deh. Tapi kalau ada lauk dah, tak ada kakak lagi, boleh masuk cari kedai dia. Dia jual online juga Kak Yo. Sungguh dia jual online, tapi kita lalu mai kok ni dah. Boleh mari siapa nak pergi kedai selalu deh. Masuk tengok ada kakak gapo ratik. Tapi hari ni wasa lapar gula daging Kak Yo. Kita nak buat keng maseman deh. Maseman ni. Tapi kakak gula lain pun ada. Ni kakak apa Kak ni? Kakak kaumuk. Kakak kaumuk. Kakak nasi minyak pun ada. Nuh depan tu. Ya tumis siap-siap tu deh. Boleh tahu lama mana Kak? Lama kalau boleh peti. Oh, kalau boleh peti boleh tahu lama. Tapi kakak hok ni hok baru sokmo deh. Baru buat. สดใหม่ทุกวันสโลแกนย่อสดใหม่ทุกวันKak Yo. Kok ni tengah kilo kan ni? Ya, tengah kilo. Tengah kilo Kak Yo. Tengah kilo ni boleh buat nasi minyak no ni. Dari 5 kilo beras. 5 kilo beras. Makna kata sekilo beras tu sekere. Oh, deh. Ni, mudahlah suka teh ada dah deh. Boleh tanya kat dia lah deh. Boleh royak lah nak buat banyak mana pakai kakak nyok deh. Tengok ni Kak Yo dalam bekas ni, berapa kara deh. Ada belako, ikut kakak gapo deh. Ni, ngakeng som ngagapo deh. Oh ni kakak gapo Kak? Keng som ni? Ya, Keng som. ni pakai. Pak Pek. Pak Pek berapa lewe ada? Ada 3 level. 3 deh. 3 pekak nak hok pedas sikit, tengah lepas tu pedas banyak. Keng som ada 2. Oh, hok ni hok kuih pedas. Ni hak pedas Oh. Oh nampak cak ni nampak hok ni deh, nampak pedas deh. Hok nu pedas lagi. Lepas tu keng kewan pun ada. Hok ni gapo? Kuah kling. Nah, tu putih. Kuah kling pun ada. Hok ni gapo ni? Gula kuning. Gula kuning. Hok ni? Ni tumis. Ni telur. Oh, tumis ada juga Kak Yo. Ni, tumis telur, tumis ayam tu deh. Jadi dulu kita mari dah deh. Klik makan sedap kakak dia. Kakak tom yam pun sedap. Keng som pun sedap. Kita terah belakang dah. Hari ni nak terah ni pula. Jadi baru ni klik buat dah tapi tak ada buat video lagi. Nanti tengok kita nak buat gula daging Kak Yo. Keng macam mana deh. Ni. Kok ni kakak dia nak buat ayam pun boleh, daging pun boleh Kak Yo. Serati pun sedap berkali deh. Belagu molek deh. Ni kakak apa Kak ni? Kakak ratik. Ratik. Ada subo. Nak buat menu gapo mari cari sini Kak Yo. Kalau nak sikit pun jual, nak banyak pun boleh order juga Kak Yo. Nak buat keduri, nak buat bekwah gapo-gapo deh. Nak makan lembu 2-3 ekor. Boleh Kak Yo mari cari deh. Ambil kakak ni Kak Yo. Nak buat kelik buat gula daging. Macam mana? Ni boleh ke tengah kilo lagi. Sekere ni. Kakak sekere tengah kilo daging. Ambil kakak kaumuk ratik nak kena buat kaumuk deh. Kalau nak beli online boleh paket gini Kak Yo. Dalam tok-tok pun ada, dalam fake pun ada Kak Yo deh. Pikeng kru sup cai Kak Yo. Ni boleh paket gini. Boleh dah Kak Yo kakak maseman dengan kakak nasi minyak. Klik masak rumah deh. Nggih. Daging kita cedek besar-besar gini Kak Yo. Nak buat gula besar ke. Kena cedek besar lah Kak Yo. Ni. Lepas tu kakak dia pun boleh dah kakak kerusuk cai ni Kak Yo. Mari kita gula lalu. Letak pala sate buka api. Letak pala sate gelegok dulu deh. Nak pakai kakak 2 bukuh ni Kak Yo. Sebukuh ni sekere, 2 bukuh 2 kere deh. Ni. Kita pakai sekilo daging 2 bukuh ni. Lepas tu paket hok ni hok beli online boleh gini Kak Yo. Letak gelegok dulu deh. Pecah minyak sikit. Kosek rai-rai tak sewiyah hangit ya deh. Koyok kakak bele-bele. Tu potong gini selalu dah. Tu dia. Mari nampak nak pecah minyak dah ni Kak Yo, turun selalu dah. Dia. Bang sedap weh. Kakak kerusuk cai ni deh. Bang sedap, makan sedap. Lepas tu beli mudah pula dah. Beli online pun boleh. Nak pergi naran pun boleh Kak Yo. Yo hattaทั่วประเทศไทย Kalau siapa nak gilah di kru sut cai deh. Prik keng kru sut cai. Dalam Facebook ada, dalam TikTok ada. Lepas tu kita nak tambah belacan Kak Yo. Ni. Lepas tu kakak lepas deh. Kule. Tekah tumis kakak ni kita pakai api slow-slow deh. Yang kuat sangat. Kalau pakai api deras nak hangit tak ada apa.
Kakah pun tumis tak apa dah ni Kak Yo. Turun daging selalu dah. Berang. Okey. Tu. Oh, jadi daging pun. Kalau perut weh, bang sedap belai-belai dah. Nasi kena cedek ni. Ni daging masak molek kau turun ekor sate. Gapo ekor sate? Sate cair itulah. Hak ni pala dah, hak ni ekor deh. Serah dah ni. Turun sate Kak Yo. Dia mudah naik minyak Kak Yo. Tengok ni. Moga you tumis dah deh kakah dia tu. Kak Sali pakai 3 tenyo hari ni deh. Dengan daging sekilo ni. Berang. Okey. Ha, tu dia. Oh, tak ada nak makan ni pun nampak sedap dah. Tagi gak nasi namuh pula. Tok wi gelegok daging pahu boleh berasa deh. Pecah minyak molek pahu dah kalau daging. Turun lado. Kena resipi demo deh. Demo boh ubi ketel Kak Yo. Kita buat resipi bek Melayu deh. Ha ni masuk lado. Rasa nak makan tek lado Kak Yo. Mari berasa. Garai sikit. Garai yang ni banyak Kak Yo deh. Sebab kakah yo ni nak kebik masing dah deh. Tak boleh lah kena wi masing. Dia tak masing dia punuh Kak Yo. Dia tak masuk garai. Ha tu. Aji sikit. Lepas tu nak masuk misel lah sikit. Boleh juring deh. Ni. Oh, tengok ni. Dah pekat molek. Bismillah. Kakah yo sedap dah ni. Kita bergaris sikit je saat ni. Jadi masing bawa molek. Moga kakah yo tu bik masing dah. Ni. Boleh katuk api. Allah, ngecik makuk kita habis tengok ni. Tu dia. Bang walado. Kalau maseman orang atas nu ya masuk ubi ketel, masuk kacang deh. Tapi kita tak boleh lah ni, kita nak makan style ni. Boleh buat belakang ikut suka lah tu. Wah, gih. Ni. Nak hirih daging halus pada ni pun boleh Kak Yo. Oh. Tapi nak wisung lah dengan maseman ni gula besar deh. Tu dia. Oh. Ni, maseman daging kita. Wak mudah makan sedap. Nak kakah boleh order deh. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo. Oh.